أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Di bawah langitmu bersujud semua, memuja asmamu, dan bertasbih semua makhlukmu, tunduk berharap cinta dan kasihmu. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, jadikanlah Al-Quran senantiasa bertakhta di hati kami, menjadi petunjuk jalan buat kami, cahaya ya Allah menuju kepadamu ya Arhamar Rahimin, bi barakatil Quranil Azim. Dengan doa kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha sucimu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka hari ini kita akan masuk pula ke surah At-Taghabun. Apakah intipati? Apakah sinopsis pengajian kita pada hari ini pada halaman 556? Mari tuan-puan kita saksikan sama-sama, iaitu pada ayat yang pertama hingga ayat yang keempat kita akan melihat bukti kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Manakala ayat yang kelima hingga ayat yang ketujuh kita akan memikirkan mengenai tentang keingkaran orang musyrik terhadap uluhiyah, ketuhanan Allah Ta'ala, dan kenabian dan tentang hari kebangkitan. Manakala ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9 kita akan melihat tentang tuntutan untuk beriman dan dihisab amalan masing-masing di hari perhimpunan nanti. Masya Allah. Allahumma arhamna bil Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون
والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم
Sadaqallahul azim. Mari sama-sama tuan-puan kita masuk kepada resolusi. Apakah yang boleh kita lakukan daripada pengajian kita pada hari ini? Yang pertama, kita hendaklah bersyukur dengan kelebihan dan kekurangan diri kerana ciptaan Tuhan itu adalah indah. Yang kedua, sentiasa ingat adanya kehidupan selepas mati dan bergantung harap kepada Allah. Dan yang ketiga, kita bersiap sedia pada hari perhimpunan dengan bekalan amal soleh. Allah, la ilaha illallah. Kita perhatikan dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini insya-Allah, iaitu perkataan alana. Alan, iaitu Allah Taala Maha mengetahui apa yang zahir, yang terang, yang nyata. Alana ni maksudnya yang terang, yang nyata, yang zahir. Perkataan ini disebutkan sebanyak 16 kali dalam Al-Quran, yang mana dalam surah At-Taghabun ini ianya disebutkan dalam ayat yang keempat, wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah Ta'ala tahu apa yang kita rahsiakan dalam jiwa kita. Allah Ta'ala tahu apa yang kita sembunyikan. Jangan kita banyak sembunyikan. Macam mana kita sembunyikan pun Allah Ta'ala tetap tahu. Itulah tanda keimanan kita kepada Allah. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Kita nak singgah seketika di ruangan tajwid kita. Apakah yang disediakan pada hari ini? Iaitulah menyempurnakan hukum idgham dalam ayat ini, iaitulah ayat yang ke-6. Jom kita perhatikan ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayinat. Sadaqallahul azim. Ila akhir ayat. Kalimah fokus kita iaitu pada kalimah kanat ta'tihim. Ada dua huruf ta yang bertemu dekat situ. Kanat ta'tihim. Ta yang pertama tak berbaris, ta yang kedua berbaris. Jadi masukkan bunyi ta itu jadi satu-satu ta aja. Jangan baca kanat tak ada bunyi ta, tak ada. Dia terus masuk kepada ta yang kedua. Kanat ta'tihim. Kanat ta'tihim. Tapi ini contoh saya tunjuk tu dengan gerak lambatlah. Kanat ta'tihim. Jangan pula masa kita baca tu kita macam terberhenti pula Prof. Dia macam apa? Saktah pula. Contoh dia baca dzalika bi annahu kanat ta'tihim. Jangan macam tu. Teruslah bacaan. Semuanya masukkan ta yang pertama tu ke dalam ta yang kedua. Sama sifat, sama makhraj. Nama dia jemput tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian untuk berkongsikan apakah nama dia. Mutajanisain ke? Kan? Mutamathilain ke? Mutaqaribain ke? Banyak jadi kongsikan jawapan dekat sini ya. Clue dia makhraj sama, sifat sama. Masukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua yang berbaris. Selamat mencuba dan selamat praktikkan bacaan bersama guru-guru Al-Quran kita insya-Allah taala. Wallahu a'lam. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا يا الله والحمد لله رب العالمين.